Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam budaya ilmu. Burung merpati terbang melata, hinggap sebentar di pohon jati. Kalau ilmu dijadikan harta, hidup bersinar sepanjang hari. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Hana binti Muhammad Muzamil dari kelas 5 Excellent. Pada hari ini, saya akan membawa anda semua menyelami sebuah buku motivasi yang bukan sekadar dibaca tetapi mampu menyentuh hati dan membuka mata kita tentang erti sebenar perjuangan hidup. Buku yang saya pilih ini bertajuk Tiru Macam Kami, karya Dr. Wang Fuishu dan Muhammad Nur. Buku terbitan Inspirasi Kadania ini mempunyai 231 halaman dan mengandungi 3 bahagian yang penuh dengan kisah perjuangan sebenar dua insan istimewa. Cetakan pertama buku ini adalah pada tahun 2010. Pendengar yang budiman, ketika saya sedang menyusun buku di perpustakaan, mata saya tertarik pada sebuah buku berwarna biru dengan ilustrasi individu berkacamata hitam. Pada mulanya saya tertanya-tanya, mengapa tajuknya begitu unik? Tiru Macam Kami. Namun, selepas membaca slogan pada kulit bukunya, kalau kami boleh berjaya, mengapa anda tidak? Saya terus tertarik untuk meminjam dan membaca buku ini. Buku ini memaparkan kisah benar dua insan cacat penglihatan, iaitu Dr. Wang Fuishu dan Muhammad Nur. Apa yang lebih menyentuh hati, mereka bukan dilahirkan buta tetapi kehilangan penglihatan akibat ujian hidup yang dialami. Dr. Wang Fuishu kehilangan penglihatan ketika berusia 11 tahun, manakala Muhammad Nur pula ketika berusia 8 tahun. Walaupun dunia mereka gelap tanpa cahaya, semangat mereka tidak pernah padam untuk mengejar kejayaan. Menariknya, buku ini ditulis dalam bentuk penceritaan dan sesi temu bual. Jadi, pembaca bukan sahaja membaca kisah mereka, malah seolah-olah mendengar sendiri luahan hati, cabaran dan semangat perjuangan mereka. Antara bab yang paling menarik perhatian saya ialah ketika mereka menceritakan cabaran untuk belajar, bergerak sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Selepas hilang penglihatan, bayangkan ketika orang lain sibuk mengeluh kerana penat belajar, mereka pula dalam keadaan tidak mampu melihat tulisan. Tetapi mereka tetap bangkit, mereka tetap belajar, mereka tetap berjaya. Selain jalan ceritanya yang menyentuh hati, buku ini juga syarat dengan nilai murni yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Seterusnya, buku ini mengajar kita tentang nilai keberanian menghadapi cabaran. Mereka belajar menerima kekurangan diri dan bangkit menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, tanpa menjadikan kecacatan sebagai alasan untuk gagal. Akhir sekali, buku ini turut menonjolkan nilai kerajinan dan usaha yang berterusan. Mbak kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dengan semangat dan usaha yang tinggi, mereka akhirnya berjaya membuktikan bahawa kekurangan bukan penghalang untuk mencapai impian. Pada pendapat saya, kekuatan utama buku ini ialah bahasanya yang ringkas tapi sangat menyentuh hati. Tiada ayat berbunga-bunga, namun setiap cerita memberi kesan mendalam kepada membaca. Selepas membaca buku ini, saya mula sedar bahawa kadangkala insan yang
serba kekurangan mempunyai semangat yang jauh lebih besar daripada insan sempurna. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh pelajar, remaja, malah semua masyarakat kerana kandungannya mampu membakar semangat dan memberi motivasi kepada kita untuk terus berusaha mencapai kejayaan. Sebelum saya mengakhiri resesi ini, izinkan saya meninggalkan satu persoalan untuk kita renungkan bersama. Jika ada insan yang tidak mampu melihat dunia, mereka masih mampu mengejar kejayaan. Mengapakah kita yang sempurna mudah mencari alasan? Patah pendayung dalam perahu, perahu dikayuh menuju pekan. Bacalah buku menambah ilmu agar hidup penuh kejayaan. Sekian, terima kasih.